Ya berkana wala keja. Dan anak wala tenang dah kau. Pakai tuai dia nyok dia berkan le pahala berdoa tu. Pahala orang tidak ada nyok. Mudah mau dia. Ubena mudah mau ubay dia mengiji. Ubena dia nyok dia. Mai ji pun nak ayu kata ji. Hala ini kita tahu belau. Nyok Nabi Indi Sayyidina Imam Ghazali kekal وَمَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي طَاعَةٍ فَلَهُ أَجْرُ أَعْمَالِ الْمُقْتَدِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. Barang siapa yang diikut dengan dia oleh manusia di dalam berbuat taat, maka adalah baginya pahala seperti pahala orang yang mengikut dengan dia di dalam berbuat ibadat itu, dengan tiada kurang daripada pahala itu suatu jua pun. Ya, ya, ampun melabu. Kita nyok daripada itu ikut berkerana Allah. Daripada nyok isyarat yang baik bagi orang itu. Pun isyarat orang akhirat tengah kejahatannya hanya kebuka hasil Allah lamah syar tengah gedung. Tapi setiap kejahatan yang terpegang dengan cara tersembunyi, dia bawa awas. Nyo tinggal kebuka oleh Allah di dalam macam di akhirat. Kan nyai dia tutup dulu dengan dia. Makanya orangnya jinai pegang dosa. Kan ibadat macam ni pegang. Tapi yang kebuka oleh Allah bukan dosanya. Pujian ibadat. Baik wajar dia senang kepada Allah. Berarti dengannya berarti kagak juga terbaca Allah. Bawa dosa hajinya hang kepada Allah tengok. Ini dalam orang akhirat hang bah. Ya, tam mata awaknya. Nyobanya tak tahu dah dia nyobanya. Baik menyangkut dengan kebaikan dan nyawa. Pukul Allah Tuhan maupun kejahatan yang tinggal pukul perai ke apa nak nyobain kata pukul ikut dan kajut ada olo punya iban kejadian ni yang kedua yang dia yang dianjurkan jadi perintah nyo lagi nya perintah yang bersenang ke Allah wadah ibadat dan nyawa itu pun kau. Kelai suka ia tatkala dilihatkan oleh Allah Ta'ala akan ibadatnya itu kepada manusia, supaya mengikut manusia yang melihat akan ibadahnya itu akan dia di dalam berbuat ibadat. Maka adalah yang demikian itu beberapa pahalanya. Kita ulangi. Ketiga, suka ia tatkala dilihatkan oleh Allah Ta'ala akan ibadatnya itu kepada manusia, supaya mengikut manusia yang melihat akan ibadatnya itu akan dia di dalam berbuat ibadat. Maka adalah yang demikian itu beberapa pahalanya, seperti kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa man iqtada bihi fi ta'ah falahu ajru a'malil muqtadina bihi min ghairi ayyam qusa min ajrihi syai'. Barang siapa diikut dengan dia oleh manusia di dalam berbuat taat, maka adalah baginya pahalanya seperti pahala orang yang mengikut dengan dia di dalam berbuat ibadat itu, dengan tiada kurang daripadanya itu suatu jua pun.